Ahli Majlis Tinggi Perikatan Nasional yang juga merangkap naib Presiden MIPP, Yang Bahagia Yang Mulia Raja Mustafar bin Raja Ismail, Pengurusi Parti Pejuang Tanah Air Negeri Pahang, yang saya hormati Yang di-Pertua PAS Kawasan Haji Roslan bin Zainal, turut hadir dalam majlis kita Yang Beradat Batin Arumi bin Atim, Ahli Majlis Tertinggi Parti Orang Asli Malaysia. Yang bahagia juga turut hadir Saudara Cikgu Mak Zai Mustafa, Pengurusi Gerakan Pembela Ummah, seluruh sah kepimpinan rakan-rakan Perikatan Nasional, sahabat-sahabat pimpinan daripada UMNO yang kita turut jemput hadir pada malam ini. Untuk makluman tuan sekalian, kita juga jemput Ketua Bahagian UMNO Lipis, sahabat saya Datuk Amrul Rahman, Ahli Parlimen Lipis. Kita juga jemput semua adun-adun Barisan Nasional daripada Parlimen Lipis. Ya. Jemput, bukan jemput ayam ni, jemput sungguh-sungguh. Ya. Walaupun kita hingga setakat ini masing-masing mungkin ada program yang lebih awal. Ya. Tuan-tuan sekalian, tahiyatan wa salaman alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekadar mengajar hubungan kita dengan Allah, namun baginda juga diutus untuk menyatukan manusia, meletakkan manusia di tempat yang layak bagi manusia, sesuai dengan sifat manusia sebagai makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebagai makhluk yang sebaik-baik kejadian. Oleh kerana manusia merupakan makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala di muka bumi, lalu manusia itu dengan sifat dan kejadiannya yang dicipta oleh Allah Ta'ala sebagai tanda kekuasaannya, diciptakan manusia dengan berbagai warna kulit, dengan berbagai-bagai bangsa dan keturunan, berbagai bahasa dan budaya yang berbeza satu sama lain. Namun Allah jelaskan, Allah utuh Nabi Muhammad untuk bawa rahmat kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utuskan engkau ya Muhammad melainkan membawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk alam manusia dan jin. Bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk haiwan, untuk tumbuh-tumbuhan, untuk alam seluruhnya. Pengutusan Nabi Muhammad bawa rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk orang Islam. Allah tak kata rahmatan lil muslimin. Bukan rahmatan lil mu'minin. Bukan rahmatan lil arabiyin. Bukan rahmatan lil malayuwiyin. Rahmatan lil alamin. Soal dia bangsa Cina, bangsa India, Iban, Kadazan dan berbagai-bagai bangsa. Itu hebatnya Tuhan. Hebatnya Allah Ta'ala boleh jadi manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Siapa yang cipta bangsa? Bukan kita. Allah yang jadikan kita Melayu. Allah yang jadikan Rendi Cina. Allah juga yang jadi Asumi ni orang asli. Demikian juga orang lain. Bangsa bukan pilihan mak ayah kita. Bangsa bukan pilihan kita. Bangsa ketentuan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam Islam, bangsa bukan tanda mulia. Kenapa bangsa tidak jadi tanda mulia? Hina ke orang Melayu? Tidak. Orang Melayu tidak hina sebagaimana Cina, India juga tidak hina. Kenapa mereka tak hina? Kerana Allah yang jadikan mereka berbangsa-bangsa, bukan pilihan kita. Tetapi Allah Ta'ala jadikan berbeza ini untuk satu tujuan saja.
Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kata Allah Ta'ala dalam Quran, kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya, setiap manusia ni, kami jadikan kamu, hai manusia, ada bersuku-suku kaum, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk kenal. Tuan-tuan tengok Randy daripada jauh, terus tahu ni Cina. Kalau ada orang tengok Randy Yap ni macam India, betul balik mata. Kita tengok India, jauh kita tahu, oh ni India. Tapi agama kita tak tahu. Berapa ramai orang Cina, mungkin dia Buddha, mungkin dia Kristian, dan mungkin juga dia Islam. Berapa ramai orang India, tengok India, mungkin kebanyakan India di Malaysia agama Hindu. Tapi semua ke? Tidak. Berapa ramai orang India yang Islam. Ada India yang Kristian. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan kemuliaan bukan duk pada bangsa. Ya. Tapi duk pada takwa pada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu si Allah ialah berada pada takwa pada Allah. Cina boleh bertakwa pada Allah. India boleh bertakwa pada Allah. Bahkan semua kaum boleh bertakwa pada Allah Ta'ala. Islam sampai negeri Cina jauh lebih awal daripada Islam sampai alam Melayu ni. Alam Melayu ni kemudian masuk Islam. Waktu rakyat Cina dah menganut Islam, orang Melayu masih lagi menganut agama Buddha. Satu masa dulu. Waktu mana masyarakat-masyarakat di India sendiri, penganut di India sendiri, Islam dah sampai India jauh lebih awal daripada tempat kita. Sebab itu mulia duduk pada takwa pada Allah. Orang miskin boleh bertakwa, orang kaya boleh bertakwa, Cina, India boleh bertakwa. Maka takwa sifat terbuka. Siapa saja bertakwa, dia mulia si Allah Ta'ala. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi bukan orang Arab semua. Tukang bang Nabi, ya, Bilal bin Rabah, orang Habsyi, orang Afrika, orang kulit hitam. Hitam pada kita lagi, hitam pada orang lepeh lagi. Lepeh ni kira okey lah. Ya. Ya. Syuhaib Ar-Rumi, orang Rom, bukan orang Arab. Sahabat Nabi hebat, Syuhaib Ar-Rumi, panglima tentera, pemimpin zaman Nabi, dilantik oleh Nabi. Demikian juga kita tengok Salman. Salman bukan Arab. Salmanul Farisi, orang Parsi. Salman ni orang Iran, bukan Arab. Ya. Maka tokoh-tokoh ini bukan seorang dua, ramai. Ya. Menunjukkan kepada kita Islam ni suatu ajaran yang sesuai kepada semua bangsa di dunia. Kenapa sesuai? Kerana Islam ni Allah yang turun, bukan kita yang buat. Bila Allah yang turun, manusia pun Allah cipta, maka tentulah Allah turun agama dia sesuai dengan manusia. Namun, Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Kenapa kita tak paksa saja? Paksa saja, kenapa tak paksa? Dalam sejarah Islam sejak zaman Nabi sampai sekarang, Islam tak benar kita paksa orang bukan Islam untuk masuk Islam. Kenapa? Kalau kita paksa, dia soal keyakinan. Iman ni kerana kita percaya, kita yakin. Kalau kita paksa dia, dia boleh berpura-pura. Dia boleh jadi munafik dalam Islam. Akidah orang munafik, orang berpura-pura, Islam tak terima. Sebab itu Islam tidak memaksa orang bukan Islam untuk ikut ajaran Islam. Bahkan Islam mengiktiraf hak bukan Islam dalam negara Islam. Ya. Hak orang bukan Islam dijamin. Apa jaminan kepada orang bukan Islam? Pertama, jaminan agama, dia tidak dipaksa untuk masuk Islam. Yang kedua, dia bebas menganut agama yang diyakini, dipercaya. Yang ketiga, dia bebas mengamalkan kepercayaan agama dia. Adat istiadat, budaya dia dijamin. Itu hak dia. Bagaimana makan minum? Makan minum pun dijamin kalau sekiranya dibenar oleh agama dia. Ya. Tak ada masalah. Ya. Apakah mereka juga boleh berjudi? Judi tidak ada agama yang benar. Tak ada agama yang sokong. Bahkan kalau tengok dalam sejarah, dalam Parlimen Malaysia, wakil DAP pernah bangkit
menentang perjudian. DAP dulu. DAP sekarang cabar di Kedah. Ya. DAP dulu 2 wakil rakyat dalam parlimen menyokong, dia kata judi tak ada agama yang benar. Hari ini tiba-tiba tengok bagaimana tokoh-tokoh DAP mencabar kerajaan negeri Kedah yang cuba menutup premis judi. Kita tuan-tuan sekalian sebagai pimpinan, kita macam ayah. Sebagai ayah takkan kita nak biar anak kita rosak akhlak. Walaupun kerajaan mungkin orang Melayu Islam, tapi takkan kita nak biar rakyat kita yang bukan Islam mabuk. Rumah tangga dia porak-peranda. Keluarga dia hancur berkecai. Kalau rosak mereka, negara juga kena pulih. Negara juga kena tanggung. Sebab itu dalam Islam, fitrah kita, fitrah yang sesuai dengan semua manusia. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Kita ni tuan-tuan, manusia ni, Allah bentuk acuan. Dia macam acuan kita buat handphone lah, ada acuan dia. Manusia ni Allah Ta'ala bentuk acuan kita sebagaimana yang Allah kehendaki. Sebab tu nilai baik, nilai universal. Nilai baik. Tak ada orang kata mencuri itu baik. Bahkan tuan-tuan tanyalah pencuri. Tanya pencuri, wahai pencuri, apakah mencuri itu baik? Pencuri kata tak baik, cuma jangan curi barang saya sudah. Ya. Sebab tu kalau seorang pencuri dia curi handphone, dia masuk tandas, dia letak atas sink kat luar. Datang pencuri kedua, curi handphone yang dicuri. Pencuri tu marah. Dia kata kalau nak curi pun jangan curi yang dah saya curi. Ya. Kenapa? Fitrah manusia sama. Semua negara nakkan pemimpin yang baik. Tak nak pemimpin yang rasuah. Ya. Maka kerana itu perjuangan untuk pastikan nilai baik tu diangkat. Cuma apa bezanya? Beza dalam Islam, kita tinggal maksiat kerana Allah, kerana akidah, kerana iman. Ya. Di kalangan masyarakat barat, mungkin dia tak rasuah. Tapi bukan sebab dia takut pada Allah. Ya. Tapi dia takut pada undang-undang negara. Ya. Takut didakwa di mahkamah. Kita dalam Islam, kita diajar, walaupun mahkamah dunia tak dakwa kita, kita tak lari besok di akhirat. Dunia boleh lari. Dunia boleh tipu. Ya. Kena hukum gantung di Malaysia, lari Australia. Australia tak ada negara, tak ada hukuman gantung. Orang Malaysia, orang lepis cari, lari ke Rauk. Orang Rauk cari, lari ke Kuala Lumpur. Orang Malaysia cari, lari ke Thailand. Tapi nak lari ke mana di akhirat besok? Sebab itu kita tinggal maksiat kerana Allah, kerana akidah, kerana iman. Ada pun undang-undang, memang undang-undang perlu ada. Kerana tidak semua manusia jadi baik. Ya, di sana ada orang yang walaupun peluang buat maksiat, ada, dia tak buat maksiat. Kerana iman dia. Kedai judi depan rumah dia, dia tak berjudi. Tapi ada orang, ya, jauh pun dia pergi pasal apa? Kerana dia mencari. Sebab itu tuan sekalian, kita buat sesuatu prinsip tersebut. Sebab itu bila kita laksanakan program, dulu di Pahang ni kita banyak buat program dipanggil Hogah. Kita sempat sekali Hogah Jelai. Hogah Jelai ni kawasan MB. Hogah kawasan MB dulu. Anak buah berkecai habis. Tapi bila kita tengok, kita walaupun kita buat program, ya, tapi pengesian program kita bukanlah kita hentam kromo saja. Ya. Sebab itu politik kita lihat gagasan kali ini kita tak buat atas nama Hogah. Bahkan kita lalu karak-karakan kita daripada UMNO. Ya, kita serumpun. Kita sebangsa, satu Tuhan, satu akidah. Cuma mungkin pendekatan, kaedah berbeza. Namun pengalaman kita orang Melayu, bila mana sampai terantuk, baru dia nak tengadah. Selagi tak terantuk, dia tak tengok kata. Ya, sebab tu ada patah. Ya, bila terantuk, baru tengadah. Orang lebih tahu tak tengadah ni. Tapi orang lebih ni ada istimewa dia. Ya. Dia ada buah perah sini. Buah perah. Dan dia kenal buah perah.
Confirm tak kenal. Ni istimewa berah. Tuan-tuan sekalian, 13 Mei 1969. Lepas tu orang Melayu bersatu. 1974. PAS menyertai Barisan Nasional. Kita tak ada masalah. Ya, kita lihat bila ada kepentingan dalam isu Palestin, pimpinan PAS duduk atas sepentah dengan pimpinan UMNO, dengan Presiden UMNO dalam isu Palestin. Maknanya, kita bukan balah macam orang kampung nak balah akhirnya sampai peringkat, ya, tak tegur siapa, jangan. Bila berlaku pilihan raya ke-14, UMNO hilang kekuasaan di negara kita. Ya. Kita menyaksikan bagaimana Barisan Nasional hilang kuasa. Ya. Banyak negeri-negeri dia kalah. Melainkan 2 saja, Perlis dengan Pahang. Yang lain semua dimenangi oleh pembangkang, oleh Perikatan Nasional. Ya. Tapi kita lepas pilihan ke-14, bila UMNO tumbang, daripada 14 parti komponen, 10 parti meninggalkan Barisan Nasional. Mari pilihan kecil. Tiba-tiba kita menyaksikan bagaimana PAS bersama buat keputusan untuk kalau BN bertanding, kita tak bertanding. Masa tu ada persefahaman, tak ada kerjasama apa-apa. Ya, kita hanya sebagai satu persefahaman politik saja. Tak ada perjanjian resmi, tak ada kerjasama bertulis, tak ada. Bila berlaku pilihan raya kecil di Kemerah Highland, ya, PAS tak bertanding. Ya. Tapi kita lihat, kerana mudarat yang besar, mudarat DAP yang besar dalam negara kita. Ya. Lalu kita buat keputusan, kalau PAS masuk, BN juga masuk, UMNO masuk, akhir DAP yang menang. Maka kita kena kompromi. Demikian yang berlaku di Negeri Sembilan. Johor, kita nak kekang kemarahan DAP. Kita berjaya. Ya. PAS tak menang satu kursi pun. Biasalah. Ya. Yang biasa skor gol ni ialah skorer je. Ya. Defender biasa duduk main bawah je. Kita tak menang. Kenapa tak menang di Johor? Kerana tempat kita bertanding, BN juga bertanding. Di Negeri Sembilan kita runding. Beza dengan Johor. Johor kita nak mengekang kemarahan DAP. Di Negeri Sembilan kita nak sekat kemenangan DAP, kemenangan PH. Beza. Ya. Sebab itu muafakat politik tu nampak lebih hebat. Lebih tersusun. Kenapa? Kalau kita berlawan sama-sama kita, PH akan terus menang di Negeri Sembilan. BN setuju. Kita pun setuju. Kekalkan kursi dia menang, kekalkan kursi kita menang. Ni dia punya persepahaman dia. Formula dia. Incumbent seat, kursi yang dimenangi oleh parti-parti, kekal pada parti tersebut. UMNO menang 14, kekal pada UMNO, Barisan Nasional. Ya. PN kita menang 5, kekal pada kita. Ya. Tinggal yang belum kita menang. Ya. Ada 4 kursi yang mudah menang, kategori A. Dia ambil 2, kita ambil 2. Kita bagi betul, bukan macam P. Ramlee dalam filem tu. Ya. P. Ramlee bagi tak betul juga. Mu satu, aku satu, lupa. Ya. Tempat yang tak menang, kursi DAP kita bagi. Kita ambil 4, kerana kita ada 4 komponen kita. Ada gerakan, ada MIPP, ada DHPP, ada daripada wawasan, daripada ada parti komponen yang bukan Melayu, bukan Islam. Kita bertanding 4. Bermakna kita apa? Keluar pula keputusan, BM menang 18. Nak merentah Negeri Sembilan, kena 19. Tengok Allah tu. Ya. Lalu kita pun sokong. Ya. Kita menang 7. Menyebabkan dapat 2/3 majoriti. Tuan-tuan bayangkan kalau Pahang ni, BM menang 17, PM menang 17, dah 2/3 majoriti. Kita lepas keluar keputusan, kita kemukakan pandangan kita. Bagaimana kalau kita kerjasama di Pahang ni? Dulu lagi,
Sebab waktu muafakat Penyatuan Ummah, MN, Muafakat Nasional, Pahang ni lah negeri yang paling ke depan dalam MN. Muktamar PAS buat di Kuantan, tuan-tuan, masa tu. Di Dewan Belia di Kuantan. Kerajaan negeri sokong bagi kemudahan. Pahang paling depan sekali dalam MN. Bila keluar keputusan, kita pun pergi jumpa bincang. Tapi oleh kerana pada masa itu dia terikat dengan keputusan pusat, kita kata tak apa, kita lawan ni sejak kecil lagi. Ya. Dalam perut mak dah tendang-tendang dah. Ya. Nak lawan tak ada masalah. Tetapi dalam Islam, Allah Ta'ala ajar kita, fa'in janahu lissalmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Kalau mereka minta berdamai, ya Muhammad, terima perdamaian. Ini Allah ajar kita. Dalam PAS ni sumber rujukan Quran hadis. Kita kena pegang. Allah kata kalau mereka minta supaya adakan perundingan kerjasama, terima. Fatawakkal 'ala Allah. Kamu serah pada Allah Ta'ala. Ya. Kalau mereka cuba wa iyyakhda'uka fa innaka hasbakallah. Fa inna hasbakallah. Kalau mereka khianat pada perjanjian ya Muhammad, kamu ada Allah untuk jaga kamu. Allah ajar kita. Bila mereka minta perdamaian, kita utamakan perdamaian. Ya. Saya sebut, kalau mereka datang bawa salam, kita akan jawab salam insya-Allah. Kalau mereka datang pukul gompang, kita sediakan bunga manggar insya-Allah. Tapi kalau mereka datang dengan silat pasukan perang, kita akan sediakan pahlawan untuk lawan insya-Allah. Sebab itu, Islam mengutamakan perdamaian. Sebab itu PAS tak masuk cara revolusi. Kita tak masuk cara kekerasan. Kita masuk pilihan raya. Untuk makluman tuan-tuan sekalian, gerakan Islam pertama di dunia mengambil pendekatan masuk bertanding dalam Siti pada tahun 1951 lagi. Waktu Ikhwan Muslimin di Mesir tak terima. Waktu gerakan Islam lain tak terima. Kerana menganggap demokrasi ini tak mungkin gerakan Islam boleh menang. Ya. Kita tahu pengalaman di Algeria. Walaupun menang, dirompak tengah jalan. Ya. Parti Rifah di Turki. Menang, rakyat pilih. Maka tentera ambil alih. Di Mesir pun sama. Ya. Bagaimana zaman Mursi menang dalam pilihan raya. Rakyat Mesir pilih. Tiba-tiba dirampas kuasa. Pengalaman-pengalaman ini menakutkan sebahagian di antara gerakan Islam. Namun kita di Malaysia, dalam PAS, kita lihat ini sesuai dengan jiwa kita orang Melayu Islam. Orang Melayu ni jiwa dia lembut. Bukan perangai macam setengah negara Arab, bukan. Ya. Lembut jiwa kita. Pendekatan kita bukan suka berkelahi, suka balah. Ya. Pendekatan kita secara damai, orang Melayu. Dia ada budaya Melayu. Ya. Ada budaya kita sendiri. Ya. Sebab tu orang Melayu, dia nak marah ke anak dia, ya, nak marah menantu, dia pukul anak dia. Pukul anak, sindir menantu. Ya. Dia nak tegur menantu dia. Dia tak direct, dia dikias-kias je. Betul lah menantu ni, lepas kahwin, perangai dia baru kita tahu. Ya. Sebelum kahwin nampak okey. Lepas kahwin barulah kita kenal menantu tu. Menantu pun baru kenal perangai pak mentua. Duduk 2-3 bulan rumah pak mentua. Pak mentua ni kerja bagus. Pagi-pagi dah pakai pakaian kerja. Berpeluh-peluh kerja. Ya. Yang menantu pula semayang bagus. Kerja malas. Ya. Zuhur semayang awal. Masya Allah. Ya. Makan tidur. Makan tidur. Kerja tak mau. Pak mentua tengok menantu runsing. Sudahlah menantu aku ni. Makan tidur saja. Yang menantu tengok pak mentua pula. Sudah pak mentua aku ni tak semayang pula dah. Macam mana nak tegur tuan-tuan? Kebetulan mereka ni ada hobi yang sama. Main damaji. Petang-petang main damaji. Pak mentua kata ini peluang terbaik tegur menantu. Sambil-sambil main damaji.
menantu berkata nak peluang terbaik nak tegur pak mentua. Sebab orang main haji ni memang naik haji. Ya. Main-main entah macam mana, pak mentua menantu silap alih buah. Pak mentua kata makan, naik haji. Menantu kata, naik haji apa, semayang tidak? Kita naik haji kena semayang, jangan tinggal. Merah telinga pak mentua. Tak apalah, main lagi. Ya. Pak mentua pula silap. Menantu kata makan. Makan dua. Tam. Dua makan. Pak mentua kata, kau ni makan bagus, kerja je malas. Makan boleh tahan. Ya. Terus sekalian, budaya kita. Sebab itu bila muafakat politik, kerjasama politik, saya nak tegaskan bukan persefahaman politik. UMNO tetap dengan UMNO, BN tetap dengan BN. Perikatan Nasional tetap dengan prinsip Perikatan Nasional. Kita adakan kerjasama politik persefahaman supaya jangan jadi kendung keciran yang dikejar tak dapat. Akhir kerana kita berpecah, kita hilang kekuatan. Kita mengalu-ngalukan kenyataan umat ini perlu bersatu. Tuan-tuan sekalian, saya nak tutup dengan satu kes. Tahun 1960-an berlaku di Palestin. Pada waktu itu alim ulama di Palestin, majlis fatwa keluarkan fatwa, menegur pemimpin masa itu. Ya, kerana terdapat satu gerakan secara halus di kalangan pemimpin tokoh-tokoh Zionis yang membeli tanah-tanah orang Palestin masa itu. Ditawar dengan harga yang sangat mahal. Lalu orang Palestin seronok dapat duit mahal. Kalau Yahudi beli, harganya berkali ganda. Maka banyaklah tanah-tanah Palestin dijual kepada orang Yahudi tahun 60-an. Ulama-ulama yang melihat ini bangkit menegur. Menasihati jangan jual tanah kepada Yahudi. Tanah ni maruah diri, maruah negara. Hak kita. Tak sah hidup takbir lah, tak sah hidup Melayu lah kalau tanah tak ada. Apa berlaku tuan sekalian? Ulama-ulama ditegur, ditangkap. Kononnya, kenyataan dia memecah belahkan masyarakat di Palestin. Lebih malang lagi ada tokoh-tokoh, khatib-khatib berkhutbah di atas mimbar. Mengingatkan orang Islam, jangan jual tanah pada Yahudi. Kalau nak jual pun cari orang Islam yang ramai yang mampu membeli. Apa berlaku tuan-tuan? Habis khutbah, turun, tak sempat sembahyang Jumaat, ditangkap, diheret keluar masjid. Ini berlaku tahun 60-an di Palestin. Hari ini apa berlaku tuan sekalian? Sebab itu kita tidak punya masa yang panjang. Pilihan raya kali ini, kita mau tak mau, kita perlu utamakan kerjasama politik. Ya. Dan jangan kita anggap bahawa duk bincang masalah di luar kerangka kita. Ramai juga tua cawangan duk tanya ustaz, kalau sekiranya kita menang di Pahang ni, siapa jadi menteri besar? Menang di Malaysia, siapa jadi menteri? Ya, saya ni nak makan pun tak lena, nak tak lalu, nak tidur pun tak lena. Duk fikir siapa jadi menteri. Saya kata pak cik, saya dah tengok senarai, nama pak cik tak ada. Ya, tak ada unsing lah. Buat apa kita duk fikir, bukan tugas kita. Tugas kita perkasakan kekuatan kita di Pahang, tempat PAH bertanding, tempat yang kita, cawangan kita, perkukuhkan kekuatan Perikatan Nasional di Pahang. Boleh? Adapun soal kepimpinan, kerjasama, ini tugas pimpinan. InsyaAllah kita beri mandat. Malam ni kita pun ada pengurusi Perikatan Nasional kita. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Ya, kadang-kadang kita fikir mungkin tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala atur. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diperintahkan kamu berjuang sedangkan kamu tak suka, kata Allah. Boleh jadi yang kamu tak suka sebenarnya baik bagi kamu. Dan boleh jadi yang kamu suka sebenarnya tak baik bagi kamu. Allah tahu, kamu tak tahu. Sebab tu kita berusaha. Namun kita yakin
Apa ya Allah atur ialah yang terbaik untuk kita. Perkukuhkan jentera parti. Siapkan di semua cawangan, ya, di semua peringkat untuk pastikan bahawa Perikatan Nasional terus menobakkan kemenangan di Pahang insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.